Okay guys, so kembali lagi dalam Mi Garage Official. So kali ni aku nak buat video jawab komen brother ni. Dia tanya aku, Assalamualaikum bye. Boleh tak buat video meta naik turun separuh? Gana nak check. Dia kata gitu tak. Maksudnya gana kita nak check meta kalau naik separuh lah dah. So aku akan buat video ni. Aku akan buat video untuk dia. Okay guys, meta aku hari tu pun dia ada masalah meta juga. Okay, function dah. Minyak aku penuh. Mula kalau nak ni buka sini dulu, check sini dululah. Kalau confirm sini okey, kau kena buka di tank tu lah, bawah seat. Kalau ada wiring dia rapat tak rapat, kena check sini dululah. Kalau ada wiring ni, kalau sini okey, pergi di belakang. Oh dah payah, kan nak bubuh payah lah lu. Kita kena buka seat dia. Buka seat dia. Sini dia. Sini duduk. Dia kata kan nak check. Kena check kau ni dulu. Pelapon ni. Takut ada pelapon dia berwarna. Dia tu. Check So gun ni dia ada jaka dia ni. Okay. So kau tengok pelapon ni. Minyak aku penuh. Allah. Lipo kan. Okay, pelapon ni main peranan dah. Kalau meta berwarna-warna tu tengok pelapon dulu lah. Make sure kalau pelapon okey, baru lagi di wiring. Okay, macam pelapon ni kau tengok pelapon ni kau akan buka sway. Okay, ya, meta dia tak naik dah. Meta dia naik sikit. Okay, meta dia naik setara tu. Okay, aku akan tarik benda ni. Pelapon ni aku tarik naik sikit. Gitu. Bila aku tarik naik, meta, bila aku tarik naik, confirm meta akan naik. Bila aku turun, meta turun. Kali dia tanya tak, mungkin teracik pelapon ni. Mungkin pelapon tu naik tak rapat. Ni dia ada jaka ni tau. Nampak? Dia ada macam gigi-gigi gitu ni. Gigi dia tak rapat ni. Macam gigi dia tak rapat. Ni kalau kita tolak, dia gerak. Kalau rasa pelapon tu lama dah, tukar je lah. Baru 10 riyal, 15 riyal maksudnya. Macam meta aku okey lagi. Hari tu aku baru tukar. Okey, kita tutup balik lah. Kita pas jalan yang meleleh. Okey, so selesai. Ada pasal kereta kau, motor kau. Oh, dia mari sini. Aduh, nak sayang aku tak? Hai. Tengok dia mari. Pandai dia. Oi. Gila laju. Okay. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the